kamera ni dan kamera ni untuk dijual. Apa-apa DM aku. So aku punya ni, gila nampak kan. Aku punya ni apa panggil apa ni ya, dashcam ni patah. Jadi aku baru beli dia punya adapter. So terpasang tu, tengok macam mana ni. Kalau ikutkan film ni patah ni. So aku beli benda ni. Sekarang ni benda ni dah ada pula. Ada satu lagi problem, iaitu lock dia. So kalau aku akan letak, dia akan longgar tu. Allah, masalah satu ni lah, dia bergerak sebab lock ni tak ada. Tak apalah, kita try je lah. So Assalamualaikum. Aku hari ni aku nak vlog sebab kita ada hectic weekend. Actually last week lagi hectic sebab ada 4 job dalam ni Ikmal dengan Fidos. So 4 job dalam 2 hari, siang malam. Tu minggu lepas. Minggu ni ada 3 job je, tapi dia punya problem apa? Semua jauh-jauh. Ya, semua jauh-jauh. First job kita orang wedding dekat Tanjung Tualang, Dewan Agro. Jom lah. Sekarang dah pukul 9 suku. Kita kena sampai sana sebelum pukul 10.45. Starting route. Head east on Jalan Bukit. Kita dah sampai dekat job yang pertama di Tanjung Tualang, Dewan Agro. Start pukul 12, sekarang dah sampai 10.40. Set up dulu lah kan. Boleh makan. Ada kambing tu. Kau nampak ada kambing ni. Ada kambing. Ini kambing. Ini besimpan ni. Ya. Terus tu. Kita dah set up. Dan budak-budak ni tengah ambil kambing. Nampak? Okay, jom kita mula job pertama. Then tengok lah, sekarang ambil koper. Selesai job yang pertama, 2 jam dekat Tanjung Tualang, iaitu Dewan Agro Sungai Galah. Yang okey setakat ni. Lagi tengok lah, dah bergerak kan, mungkin dia orang tak okey dah. Kita ada lagi berapa jam sebelum pukul 7 set up. Tapi kalau kita dah awal, kita tak awal. Tapi kalau tak awal pun dia orang ikut buka pun. Jom lah. Kita ikut lambung kanan ke Manjung.
So kita punya next job pukul 8. So pukul 7 lah, 7, 6.30, 7 dah kena sampai sana. Jadi kita baru sekarang pukul apa? Baru 3.30. Jadi kita nak buang masa kat kafe lah. Kita orang dah sampai job nombor 2 kat Manjung. Dinner Hari Anugerah ini kat Army Mat. Pukul 8 start. Sekarang dah pukul 6.20. Nak tidur lagi. Tempat yang dekat Ritz Garden Hotel Manjung. Kat mana, Man? Ritz Garden. Okay, pukul berapa? So kita orang kena cepat kan. Sebab start pukul 7 lah. Kita orang ada masa sejam setengah untuk tangkap gambar. Jadi jom. Okay, nama apa? Saya Nakidin. Nakidin. Naki keklik bro. Kain aku bergerak. Okay, kita orang dah habis di Manjung. Sekarang pukul 11.20. On en route to Gerik. Sebab besok pagi ada kat Gerik pula. Weh, ada Gerik pula esok pagi. Gerik. Jalan. Lari. Hei. Masa sampai ni? Wah. Ini dah beli kita orang untuk hari ni. Batang. Bukan. Ingat batang ni. Okey. Jadi belakang ni bilik kita orang untuk hari ni. Untuk malam ni. Okey lah, boleh lah. Aku sini, dia orang share sana. Oh, view dia. View apa dia ni? Aduh. Selamat tinggal pada semua berpisah kita. Assalamualaikum dan good morning. Hari ni kita orang di Gerik, hari yang ketiga. Ada job di sini, iaitu di Dewan KV Gerik. Dah hampir pukul 10 pagi. Tunggu Fidos mandi. Fidos mandi dalam ni. Kalau nak tengok boleh je tekan bawah. Kalau nak tengok Fidos mandi, aku boleh zoom dekat. Job start pukul 12. Pukul 11 dah kena sampai sana untuk set up. Okay, view hotel baik tu. View kita orang baik tu. View kita orang. Sekarang kita dekat Dewan KV Gerik. Tengah set up. Baru pukul 11 suku. Start pukul 12 atau pukul 4 jam. And then baru tengok macam mana. Dah selesai job kita untuk hari yang kedua.
settle semua. Sekarang kita orang dua nak balik. Itu je lah hectic weekend aku. Jumpa lagi, bye. Jangan lupa like, share dan subscribe dan follow dan apa semualah. Bye. Lagi nak tidur. Mau lagi mai? Okay. Okay, mai gelap. Okay, bye. Assalamualaikum.